Macam mana nak buat tugasan proses pembuatan perabot ni? Tanya atuk lah. Tok. Kenapa berlari macam dikejar ayam? Saya ada kerja sekolah pasal pembuatan perabot. Kalau macam tu, jom ikut atuk ke bengkel. Kita akan ikut ukuran dan reka bentuk ini supaya hasilnya tepat dan kemas. Wah, cantiknya pelan meja ni, Tok. Saya tak... Langkah pertama ialah mengukur dan menanda. Kenapa kena ukur dulu, Tok? Kalau salah ukur, nanti meja sengit. Langkah Sebelum memulakan proses pembuatan perabot, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mengukur dan menanda bahan kerja dengan tepat. Ketepatan ukuran sangat penting bagi memastikan setiap komponen perabot dapat dipasang dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualiti. Untuk tujuan pengukuran, tip pengukur digunakan bagi menentukan panjang, lebar dan jarak yang diperlukan mengikut pelan atau lakaran kerja. Bacaan ukuran hendaklah dibuat dengan teliti untuk mengelakkan kesilapan yang boleh menjejaskan hasil akhir. Seterusnya, sesiku L digunakan untuk memeriksa dan menanda sudut 90 darjah. Alat ini membantu memastikan garisan yang dibuat adalah lurus dan tepat, sekaligus menjamin ketepatan semasa proses pemotongan dan pemasangan. Selepas ukuran dikenal pasti, pensil digunakan sebagai alat penanda. Garisan tanda dibuat dengan jelas tetapi nipis supaya mudah dilihat dan tidak menjejaskan kemasan permukaan bahan. Apa pula, Tok? sekarang kita akan memotong kayu mengikut ukuran yang telah diketapkan. Oh, jadi kayu akan jadi ikut panjang yang kita perlukan. Apa pula? Selepas proses mengukur dan menanda selesai, langkah seterusnya ialah memotong bahan kerja menggunakan gergaji. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan saiz dan bentuk komponen yang diperlukan dalam pembuatan perabot. Sebelum memulakan kerja, pastikan bahan kerja diikat atau disokong dengan kukuh supaya tidak bergerak semasa dipotong. Kemudian, pegang gergaji dengan kemas dan letakkan mata gergaji pada garisan tanda yang telah dibuat. Mulakan potongan dengan pergerakan yang perlahan untuk membentuk alur panduan. Setelah alur terbentuk, teruskan menggergaji dengan gerakan yang sekata dan terkawal mengikut garisan yang ditandakan. Pastikan mata gergaji sentiasa berada pada laluan yang betul bagi menghasilkan potongan yang lurus dan kemas. Semasa menggergaji, amalkan langkah keselamatan seperti memakai cermin mata keselamatan dan memastikan tangan berada jauh daripada laluan mata gergaji. Setelah selesai, periksa bahagian yang dipotong untuk memastikan ukurannya tepat dan tepinya kemas. Proses pemotongan yang teliti menggunakan gergaji akan membantu menghasilkan komponen perabot yang tepat, sekaligus memudahkan proses pemasangan seterusnya. Kayu dah siap ikut saiz, Tok. Lepas ni, Sekarang kita gabungkan semua bahagian supaya menjadi sebuah meja yang kukuh. Oh, baru nampak bentuk meja. Kayu dah... Selepas semua komponen selesai dipotong mengikut ukuran yang ditetapkan, langkah seterusnya ialah proses cantuman. Proses ini bertujuan untuk menyambungkan bahagian-bahagian perabot supaya menjadi satu struktur yang kukuh dan stabil. Mula-mula, gam kayu disapu pada permukaan sambungan yang telah ditentukan. Gam kayu membantu menguatkan ikatan antara dua kepingan kayu dan meningkatkan ketahanan cantuman. Pastikan gam disapu secara sekata untuk mendapatkan lekatan yang optimum. Seterusnya, bahagian yang hendak dicantumkan disusun dan dilaraskan mengikut kedudukan yang betul. Setelah itu, nail gun digunakan untuk memasukkan paku dengan cepat dan tepat pada bahagian sambungan. Penggunaan nail gun bukan sahaja mempercepatkan kerja, malah membantu memastikan komponen kekal pada kedudukannya sementara gam kayu mengering sepenuhnya. Semasa menggunakan nail gun, pastikan langkah keselamatan dipatuhi dengan memegang alat dengan betul dan memastikan tangan berada jauh daripada kawasan tembakan paku. Setelah proses cantuman selesai, periksa semula kedudukan dan kekukuhan setiap sambungan. Cantuman yang kemas dan kukuh akan memastikan perabot yang dihasilkan lebih stabil, tahan lama dan berkualiti tinggi. Yeay!
Hai, dah siap. Belum lagi. Kita kena buat kemasan dulu. Barulah cantik. Selepas proses cantuman selesai, langkah terakhir dalam pembuatan perabot ialah proses kemasan atau finishing. Proses ini penting untuk meningkatkan kualiti, penampilan dan ketahanan permukaan perabot. Mula-mula, permukaan perabot digosok menggunakan sander. Penggunaan sander membantu melicinkan permukaan kayu, menghilangkan kesan kasar, lebihan gam dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada kayu. Proses ini dilakukan secara sekata sehingga permukaan menjadi licin dan sedia untuk menerima kemasan. Selepas proses melicinkan, meratakan dan membersihkan permukaan selesai, habuk pada permukaan kayu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, shelik disapu menggunakan berus atau kain yang sesuai. Shelik berfungsi untuk menyelahkan urat dan warna semula jadi kayu, di samping memberikan lapisan perlindungan pada permukaan perabot. Sapuan shelik hendaklah dilakukan secara rata dan kemas bagi menghasilkan kemasan yang cantik dan seragam. Atuk nak tunjuk sesuatu pada meja ini. Ada tanggam temu biasa. Dan temu serong. Apa beza dua tanggam tu, Tok? Ialah sambungan lurus. Temu serong pula lebih kemas. Dalam pembuatan perabot, tanggam biasa dan tanggam serong digunakan untuk menyambungkan komponen kayu dengan kukuh dan kemas. Tanggam biasa melibatkan cantuman dua permukaan kayu secara terus, manakala tanggam serong menggunakan potongan pada sudut tertentu untuk menghasilkan sambungan yang lebih kemas dan menarik. Setelah bahagian kayu diselaraskan pada kedudukan yang betul, stap ligon digunakan untuk memegang cantuman sementara. Seterusnya, nail gun digunakan untuk mengukuhkan sambungan. Gabungan kedua-dua jenis tanggam ini membantu menghasilkan perabot yang stabil, tahan lama dan berkualiti. Cantiknya meja ni, Tok. Nak buat perabot, kena ikut langkah yang betul. Mengukur, menanda, memotong, mencantum dan kemasan.